ni tuan-tuan, mereka bertaubat, Allah Ta'ala nak kita contohi dia orang lah. Sebab tu kalau tuan-tuan malam-malam, katalah tuan-tuan tahajud, tuan-tuan tahajud kan, tuan-tuan still kena bertaubat kepada Allah juga, ya. Tuan-tuan katalah tahajud tu, tuan-tuan mungkin lama lah, ada orang solat tahajud ni mungkin setengah jam, mungkin 15 minit, ada orang 1 jam, ada orang 2 jam, dan ada orang 3 jam tuan-tuan, solat tahajud 3 jam. Kenapa dia boleh solat tahajud lama-lama Ustaz? Itu tuan-tuan kalau buat kali pertama janganlah. Ya, dia perlukan masa. Kalau tuan-tuan dah solat tahajud daripada umur tuan-tuan 19 tahun, ya, sekarang umur tuan-tuan berapa? 50, 60. Ya, kalau orang jenis tu tuan-tuan, mungkin Allah Ta'ala akan memudahkan dia untuk laksanakan tahajud tu lama-lama lah. Jadi kalaupun tuan-tuan tahajud selama itu sekalipun, ya, apalah salah tuan-tuan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Taubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, taubat untuk apa Ustaz? Taubat supaya, ya Allah, aku tahu ya Allah, ya, amalan aku ni bercampur dengan kekotoran ya Allah. Aku selalu tak ikhlas ya Allah. Kita sebut dengan Allah Ta'ala, kita manusia biasa tuan-tuan, kita nak dapat ikhlas tu memang Allah Ta'ala yang bagi. Susah tuan-tuan nak ikhlas kan. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, amalan aku ni memang tak ikhlas ya Allah. Kau janganlah tak terima amalan aku ya Allah. Allah Ta'ala suka dengar tuan-tuan. Janganlah kau tak terima amalan aku disebabkan oleh sikit yang aku tak ikhlas ni Allah. Terimalah yang baik ya Allah. Allah Ta'ala dengar. Ya, Allah Ta'ala tengok kita tuan-tuan. Terimalah ya Allah, ampunkan aku ya Allah, nikmat kau banyak ya Allah, tapi sikit saja aku sujud pada engkau ya Allah. Sedikit sekali aku bersyukur kepada engkau ya Allah. Kita sebutlah nikmat kau bagi aku keluarga yang bahagia ya Allah, kau sihatkan tubuh badan aku ya Allah, kau bagi fizikal aku yang sempurna ya Allah, kau bagi anak-anak aku pandai belajar ya Allah, sempurna kehidupan mereka ya Allah kan. Kau bagi mereka kelebihan masing-masing ya Allah. Aku tak tahu macam nak syukur kat engkau ya Allah. Tak ceritalah kat dia. Malam-malam, itulah kerja kita malam-malam. Betul itulah kerja tuan-tuan malam-malam. Saya pemalas. Saya sembang memang kemeh tuan-tuan. Saya sembang memang kemeh. Ustaz kan gaji temberangan. Sembang memang kemeh. Tapi saya percaya tuan-tuan kat rumah memang macam itulah malam-malam. Ya Allah, kalau aku sujud kepada engkau ni